Hai semua wira-wira pemanah, selamat datang ke pengembaraan memanah terhebat anda. Hari ini kita akan mulakan satu misi belajar 11 langkah majis untuk jadi wira busur dan panah yang sejati. Dah sedia ke belum? Jadi, macam mana? Dah sedia? Saya Jurulatih Frida dan saya akan jadi pembimbing anda dalam pengembaraan ni. Jom kita mulakan misi kita untuk kena tepat pada sasaran. Baiklah, setiap pengembaraan hebat mesti ada permulaan yang mantap. Jadi, mari kita mulakan dengan langkah pertama dan paling penting, kedudukan memanah anda. Fikirkan macam ni, setiap wira perlukan tapak yang kukuh kan? Macam tu jugalah pemanah. Asas yang kuat ni, inilah kunci segalanya. Okey, kedudukan macam ni kita panggil open stance. Cuba bayangkan anda ni sebatang pokok yang besar dan gagah. Akar anda, kuat mencengkam tanah. Bila anda berdiri macam tu, anda akan jadi super stabil dan bersedia untuk lepaskan panah dengan kuasa penuh. Hebat! Tapak anda dah pun kukuh macam pokok. Sekarang, jom kita ke langkah 2 hingga 4, menyediakan anak panah. Anggaplah anak panah ni macam senjata rahsia kita. Ada 3 benda penting yang kita kena buat dengan betul-betul teliti. Mula-mula sekali, kita knock atau pasangkan anak panah pada tali busur. Lepas tu, kita letakkan 3 jari kita pada tali dengan cara yang betul. Dan akhir sekali, kita pegang busur dengan kemas. Ketiga-tiga langkah ni, kalau kita buat betul-betul, ia akan pastikan anak panah kita terbang lurus, zas, tepat ke sasaran. Okey, sekarang jom kita fokus sikit pada tangan penarik. Ingat ya, kita cuma perlukan cangkuk yang lembut dan tak dalam sangat. Guna 3 jari je. Jangan cengkam tali tu kuat-kuat atau tekan anak panah. Relax je. Kuncinya di sini ialah lepasan yang lancar dan mudah. Seterusnya, tangan yang pegang busur. Cuba tengok buku 5 anda. Nampak tak? Ada satu sudut ajaib di sini. Antara 30 hingga 40 darjah. Kenapa pula sudut ni penting? Sudut nilah yang bantu kita pegang busur dengan tenang dan stabil. Boleh dikatakan, inilah rahsia untuk membidik dengan tepat. Wah, kita dah sampai ke bahagian ketiga. Mula membidik. Inilah bahagian yang paling seronok. Jom kita fokuskan fikiran dan tenaga sebab kita dah hampir bersedia nak hantar anak panah kita terbang laju menuju sasaran. Okey, yang ni betul-betul penting. Dengar baik-baik ya. Sebelum tarik tali tu, pastikan anda angkat busur sampai sama tinggi dengan mata dulu. Dah angkat, baru tarik. Jangan sesekali tarik masa busur masih menghala ke bawah. Tahu tak kenapa? Nanti anak panah tu terbang whoosh, meliuk-liuk macam ular. Kita tak nak macam tu kan? Kita nak dia terbang lurus je. Inilah laluan kita ke sasaran. Mula-mula, kita buat pra-tarik. Lepas tu, bersedia untuk tembakan. Kemudian, kita sauh atau anchor tangan kita kat dagu, fokus membidik. Dan akhir sekali, tarikkan penuh. Setiap langkah ni bersambung-sambung, membina kuasa untuk satu tembakan yang betul-betul padu. Inilah saatnya. Pemuncak pengembaraan kita, saat di mana kita lepaskan anak panah dan sempurnakan tembakan wira kita. Dah bersedia? Jom! Ada satu macam kata-kata sakti lah yang anda perlu ingat. Tepat sebelum melepaskan panah, cakap dalam hati. Ingat tali busur. Kata-kata ni akan bantu anda bertenang dan ingatkan anda untuk lepaskan jari dengan santai. Lepasan yang bagus ni, dia bukan macam kita petik tali gitar, tahu tak? Cuba bayangkan ni, sepatutnya ia rasa macam anda tiba-tiba lepaskan pegangan pada baldi air yang sangat berat. Satu lepasan yang santai, lancar dan sepantas kilat. Anak panah dah pun meluncur laju di udara. Tapi, tunggu sekejap. Jangan bergerak dulu. Tugas anda belum selesai. Langkah terakhir ni sama pentingnya dengan semua langkah tadi. Langkah ni namanya follow through atau ikut lajak. Maksudnya, lepas je lepaskan tali, tangan penarik anda akan terus bergerak ke belakang, melepasi telinga. Macam anda tengah lukis satu garisan kat muka. Barulah nampak macam pemanah yang hebat dan terkawal. Dan ingat, inilah kunci dia. Kekalkan posisi wira tu. Jangan jatuhkan busur, jangan bergerak. Sampailah anda nampak anak panah tu, zup, kena sasaran. Sabar sikit je lagi, tapi inilah yang buat tembakan anda betul-betul tepat. Tahniah, wira-wira pemanah sekalian. Anda dah pun berjaya belajar 11 langkah memanah. Sekarang, semua rahsia dah ada di tangan anda. Jadi, soalannya sekarang, apakah sasaran pertama dalam pengembaraan anda yang seterusnya? Selamat memanah!